Pernahkah anda tertanya-tanya sama ada buah-buahan kegemaran anda mungkin menjejaskan kekuatan kaki apabila usia semakin meningkat? Mari kita berbual bersama tentang fakta mengejutkan mengenai buah-buahan untuk warga emas hari ini. Hari ini, kita akan membongkar 8 jenis buah-buahan biasa yang mungkin secara senyap-senyap menjejaskan kekuatan kaki anda, terutamanya bagi kita yang berusia lebih daripada 50 tahun. Menjaga kekuatan kaki adalah kunci untuk kekal berdikari apabila usia semakin meningkat. Pilihan yang tepat boleh membuat setiap langkah terasa lebih ringan dan lebih stabil. Sebelum kita bermula, saya ingin tahu anda menonton dari mana. Tulis negara atau negeri anda di ruangan komen supaya kita dapat melihat komuniti hebat kita. Jika anda baru di sini atau mahukan lebih banyak perkongsian tentang kesihatan warga emas, silakan langgan saluran kami. Hanya tekan butang di bawah supaya anda tidak terlepas sebarang tip. Tahukah anda berjuta-juta warga emas mengalami kelemahan kaki setiap tahun? Kadang-kala, pilihan buah yang dianggap sihat sebenarnya secara senyap-senyap memburukkan keadaan. Tetapi jangan risau. Video ini akan membantu anda mengenal pasti buah-buahan yang menjadi punca dan memilih pilihan yang lebih bijak untuk kaki yang lebih kuat dan lebih aktif. Topik hari ini amat penting bagi sesiapa yang ingin kekal kuat, berdikari dan aktif pada usia emas. Mari kita terokai kebenaran tentang buah-buahan dan kekuatan kaki. Sebelum kita bermula, jangan lupa tekan like jika anda bersedia untuk mempelajari sesuatu yang baharu. Ia membantu kami mencapai dan menyokong lebih ramai warga emas di mana-mana sahaja. Banyak makanan boleh secara senyap menjejaskan tenaga, keseimbangan dan pergerakan kita, terutamanya apabila usia meningkat. Cara kita memilih buah-buahan mungkin lebih penting daripada yang kita sangka. Menjelang akhir video hari ini, anda akan mengetahui kesan mengejutkan daripada 8 jenis buah-buahan biasa, serta pertukaran yang benar-benar boleh membantu kaki anda kekal kuat. Tulis di ruangan komen, apakah buah atau snack sihat kegemaran anda sekarang? Saya ingin mendengar pendapat semua yang menonton. Bersedia untuk mendapatkan kembali tenaga anda? Mari kita mula dan bongkar 8 jenis buah yang patut dielakkan untuk kaki yang lebih stabil dan lebih bertenaga. Mari kita mulakan dengan nanas. Ya, buah tropika yang berjus dan menyegarkan itu, tetapi adakah ia penyebab tersembunyi kelemahan kaki bagi warga emas? Mari kita lihat sebabnya. Nanas mengandungi kandungan fruktosa dan asid yang tinggi. Bagi warga emas, pengambilan yang berlebihan boleh menyebabkan bengkak dan mengurangkan penghantaran oksigen ke tisu otot. Enzim bromelain dalam nanas juga boleh merangsang sistem pencernaan secara berlebihan, menyebabkan kembung atau kelemahan, terutamanya jika perut anda sensitif. Ramai warga emas gemar nanas kerana rasanya yang manis, tetapi gula semula jadi di dalamnya kadang-kala boleh meningkatkan gula darah dan menyumbang kepada rasa kembung yang tidak selesa. Bengkak akibat nanas tidak selalu ketara. Ia mungkin muncul sebagai kaki yang berat pada waktu petang, atau kaki yang lebih penat selepas berjalan. Jika anda mengalami reflux asid, artritis, atau sakit kaki, elakkan pengambilan nanas yang berlebihan. Otot anda pasti akan berterima kasih. Soalan, bukankah nanas bersifat anti radang? Kuantiti kecil adalah baik, tetapi jika diambil berlebihan, ia boleh segera meniadakan manfaat dan menjejaskan keselesaan otot. Cuba gunakan nanas hanya sebagai hiasan, bukan sebagai bahan utama, jika anda benar-benar menyukai rasanya.
Bolehkah saya masih makan nanas di majlis? Sudah tentu. Bahagian kecil dan jarang. Terutamanya jika dihidangkan bersama makanan tinggi serat biasanya lebih mudah diterima oleh warga emas. Daripada nanas, cuba beri. Ia rendah gula, lebih lembut untuk perut, dan kaya dengan antioksidan yang membantu melegakan otot serta meningkatkan peredaran darah. Sesetengah warga emas melaporkan pagi yang lebih bertenaga selepas mengurangkan pengambilan nanas. Bengkak berkurang, kaki lebih tegang, dan langkah lebih stabil. Mengapa tidak cuba semangkuk beri esok? Adakah nanas akan menjejaskan ubat-ubatan saya? Dalam kes yang jarang berlaku, gula yang tinggi boleh berinteraksi dengan ubat diabetes atau jantung. Berbincanglah dengan penyedia penjagaan kesihatan anda untuk keselamatan. Ingat, anda tidak perlu mengharamkan nanas. Cukup nikmati dengan sederhana. Dengarkan bagaimana tubuh anda bertindak balas, dan buat pilihan buah yang sesuai dengan perjalanan kesihatan anda. Mari kita jadikan ini interaktif. Tulis 1 di komen jika anda menikmati video kesihatan warga emas seperti ini, atau 0 jika anda lebih suka topik lain. Kongsi juga topik yang anda ingin lihat seterusnya. Seterusnya, mangga. Satu lagi, perangkap tropika. Rasanya sedap dan popular, tetapi boleh melemahkan kaki anda dengan cara yang tidak dijangka. Mangga mempunyai kandungan gula yang sangat tinggi serta indeks glisemik yang tinggi. Pengambilan sebagai snack secara kerap boleh menyebabkan lonjakan gula darah serta kaki dan otot yang cepat letih, terutamanya jika anda berusia lebih daripada 50 tahun. Warga emas khususnya lebih sensitif terhadap perubahan gula yang mendadak ini, dan sering berasa kaki letih atau bahkan kekejangan selepas makan mangga sebagai snack. Bagi pesakit diabetes atau mereka yang mengalami sakit sendi, mangga lebih sesuai dijadikan hidangan sekali-sekala, bukan snack harian. Soalan, adakah mangga kering lebih sihat? Tidak, ia sebenarnya lebih tinggi kandungan gula. Buah kering mengandungi gula yang lebih padat dalam setiap gigitan yang kecil. Selain itu, mangga yang masak ranum adalah lebih manis. Mangga yang kurang masak atau potongan yang lebih kecil boleh membantu mengurangkan lebihan gula. Tukarkan mangga kepada pilihan yang lebih rendah gula seperti beri, plum, atau avokado. Pilihan ini lebih stabil untuk kekuatan kaki dan tenaga sepanjang hari. Soalan, bolehkah saya masih menikmati smoothie mangga? Ya, sudah tentu. Kisar bersama beri dan kekalkan saiz hidangan yang kecil untuk keseimbangan yang lebih baik. Mangga tidak perlu diharamkan, jadikan ia sebagai hidangan sekali-sekala, bukan makanan harian. Warga emas lebih sihat dengan kepelbagaian buah yang dipilih secara bijak. Berikan diri anda kebenaran untuk memilih apa yang paling sesuai. Kongsi pertukaran buah kegemaran anda di ruangan komen. Sekarang, mari kita berhenti sekejap dan berinteraksi. Jika anda telah mempelajari sesuatu yang baharu daripada video ini setakat ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like bagi menyokong saluran mesra ini. Musuh tersembunyi ketiga kita. Anggur, kecil tetapi kuat, namun pengambilan sebagai snack yang kerap boleh menjejaskan peredaran darah dan kekuatan otot. Ini sebabnya warga emas perlu memerhatikan pengambilannya. Anggur manis dan mudah dijadikan snack, tetapi fruktosa, gula dalam buah, di dalamnya boleh mencetuskan keradangan dan menyebabkan aliran darah ke anggota bawah badan menjadi perlahan. Anggur juga boleh memburukan sakit sendi, bengkak, atau kekakuan,
terutamanya jika anda sudah mengalami artritis atau peredaran darah yang lemah. Bukankah anggur baik untuk jantung? Ya, tetapi untuk kaki yang semakin tua, pengambilan berlebihan boleh menyebabkan otot cepat letih dan bengkak. Jika matlamat anda adalah kekuatan kaki, utamakan buah rendah gula yang menyokong pemulihan otot terlebih dahulu. Jika anda gemar anggur, hadkan saiz hidangan kepada segenggam kecil, bukan semangkuk besar. Ingat, kesederhanaan menjadi lebih penting apabila usia meningkat. Tubuh kita memproses gula secara berbeza selepas berusia 50 tahun. Atau pertimbangkan untuk menukar anggur kepada tomato cherry atau hirisan timun sebagai snack yang lebih selamat dan menyegarkan, yang lebih lembut untuk peredaran darah dan menyokong ketahanan kaki. Soalan, adakah kismis lebih baik? Kismis mengandungi gula yang lebih pekat, jadi ia lebih sesuai dijadikan hidangan sekali-sekala daripada snack harian. Untuk tenaga yang stabil dan keselesaan, makan anggur hanya dalam salad buah campur atau dalam saiz segenggam kecil sahaja. Warga emas yang membuat pertukaran ini merasakan bengkak berkurang, sakit sendi berkurang, dan berjalan menjadi lebih mudah. Mari kita semak, adakah mana-mana daripada 3 buah pertama ini muncul dalam snack harian anda? Anda tidak keseorangan, ramai warga emas yang berniat baik memakan buah sihat ini setiap hari, tanpa menyedari risikonya. Sila semak dengan penyedia penjagaan kesihatan anda mengenai had pengambilan buah, terutamanya jika anda menghidap diabetes atau menghadapi masalah peredaran darah. Pengalaman anda penting. Kongsikan jika anggur membuat kaki anda cepat letih, supaya orang lain tahu mereka tidak kesorangan. Buah sepatutnya memberi tenaga, bukan memperlahankan anda. Cuba pertukaran buah baru, perhatikan bagaimana perasaan anda, dan nikmati hidup mengikut cara anda. Musuh buah keempat kita. Tembikai. Anda mungkin berfikir, tapi itu kan hampir semua air. Tembikai ringan dan berjus, tetapi gulanya boleh memberi kesan mengejutkan pada otot yang menua dan aliran darah. Ini yang perlu diketahui. Perjalanan anda penting, kongsi pertukaran buah kegemaran anda dan sokong orang lain di ruangan komen di bawah. Kebenarannya, tembikai penuh dengan gula dan hampir tiada serat, jadi ia membanjiri sistem anda dengan lonjakan gula yang cepat. Lonjakan insulin ini boleh menyebabkan kaki berat atau keletihan selepas makan bagi sesetengah warga emas. Gula cepat dalam tembikai memberi manfaat kepada atlet muda. Warga emas memerlukan nutrisi yang lebih perlahan dan stabil untuk mengekalkan kekuatan otot. Soalan, adakah tembikai menyegarkan atau melemahkan? Tembikai baik untuk menghilangkan dahaga, tetapi tidak sesuai untuk tenaga yang stabil atau kaki yang kuat. Tembikai boleh memburukan bengkak, terutamanya jika anda mempunyai masalah jantung atau sensitiviti peredaran darah. Jika kaki terasa lemah selepas menikmati snack musim panas kegemaran anda, cuba campurkan tembikai dengan makanan yang lebih tinggi serat untuk memperlahankan penyerapan gula. Sentiasa hadkan kepada bahagian kecil, fikirkan 1 atau 2 potong kecil sahaja sebagai maksimum. Anda juga boleh mempertimbangkan untuk menukar tembikai kepada betik, gulanya lebih lembut, menyokong pencernaan, dan memberikan tenaga yang lebih stabil untuk berjalan dan bersenam. Bolehkah saya makan tembikai semasa majlis BBQ? Sudah tentu. Nikmati 1 hingga 2 potong bersama makanan yang kaya dengan protein, dan minum air yang mencukupi. Bantu tubuh anda berkembang dengan memilih buah yang membuatkan anda berasa terbaik,
setiap pertukaran adalah satu langkah ke arah kekuatan. Raikan kemajuan. Perubahan kecil yang konsisten pada snake membantu anda kekal yakin, aktif, dan menikmati hidup dengan cara anda sendiri. Bersedia untuk satu lagi kejutan? Oren, simbol klasik kesihatan, kadang-kadang boleh mendatangkan lebih banyak mudarat daripada manfaat. Sebagai buah sarapan klasik, oren bersifat berasid dan penuh dengan gula. Bagi warga emas, keasidan yang berlebihan meningkatkan keradangan dan ketegangan otot, terutamanya di bahagian kaki. Gabungan asid dan gula dalam oren boleh melambatkan metabolisme dan menyebabkan sendi sakit selepas makan. Sesetengah warga emas mungkin mengalami kekejangan otot, kesakitan, atau bahkan kekejangan selepas mengambil terlalu banyak buah sitrus. Soalan, bukankah oren penuh dengan vitamin C? Ya, tetapi beri menyediakan vitamin C yang serupa dengan lebih sedikit asid dan gula untuk tenaga yang stabil. Terdapat cara yang lebih lembut untuk mendapatkan vitamin C tanpa kelebihan asid. Jika anda mengalami artritis, sakit otot, atau kekejangan kaki, pilih buah yang kurang berasid terlebih dahulu. Contohnya termasuk kiwi, betik, atau beri biru. Pilihan ini lembut untuk sendi, tinggi antioksidan, dan membantu meningkatkan kekuatan kaki. Satu oren kecil sehari tidak mengapa, tetapi jangan berlebihan. Perhatikan bengkak atau rasa panas pada kaki, pertimbangkan untuk menukar oren jika simptom muncul. Soalan, adakah jus oren memberi kesan yang sama? Jus mengandungi gula dan asid yang lebih tinggi, hadkan kepada bahagian kecil, dan pilih buah keseluruhan jika boleh. Pengambilan buah yang seimbang mengekalkan pergerakan, keselesaan, dan kebebasan. Ia tentang membuat pilihan yang bijak untuk kaki dan lutut anda. Perubahan kecil akan memberi kesan besar, pilih keselesaan, pergerakan, dan kesejahteraan setiap hari dengan pertukaran yang bijak. Sertai perbualan. Tulis soalan anda di ruangan komen, saya suka membalas dan berkongsi lebih banyak tip untuk kesihatan kaki anda. Seterusnya, apel hijau. Terkejut? Ia sering dikatakan sebagai varieti yang paling sihat. Apel hijau rangup dan masam, tetapi asid dan gulanya boleh memburukan keradangan bagi warga emas yang mempunyai sendi dan otot sensitif. Apel hijau mengandungi kandungan asid malat yang tinggi dan boleh mengganggu sendi atau otot sensitif, menyebabkan lebih banyak kesakitan daripada kelegaan bagi sesetengah warga emas. Terutamanya bagi mereka yang mengalami artritis atau kesakitan kaki yang kerap. Serat dalam apel memang bagus, tetapi keasidan dan gulanya masih boleh menyebabkan keradangan pada otot kaki jika diambil berlebihan. Soalan, adakah apel merah lebih baik? Apel merah mempunyai kandungan asid yang lebih rendah, lebih lembut untuk sendi dan pencernaan, dan lebih selamat untuk warga emas, tetapi perhatikan saiz hidangan. Intoleransi apel hijau mungkin kelihatan seperti lutut lembut, kaki sakit, atau pagi yang lambat bergerak. Untuk mengurangkan iritasi otot, bakar apel hijau untuk melembutkan asid atau tukar kepada per. Mengalami masalah pencernaan selepas makan apel. Nikmati potongan kecil sebagai hidangan, campurkan dengan yogurt atau kacang untuk menenangkan perut. Kesederhanaan adalah kunci, perhatikan reaksi tubuh anda dan jangan takut menukar buah baru selama seminggu untuk melihat perubahan. Menggantikan buah yang kaya asid dapat mengurangkan bengkak, meningkatkan keselesaan, dan membantu anda kekal aktif pada usia berapapun.
Mobiliti bertambah baik dengan pilihan buah yang lebih lembut. Cuba pilihan mesra warga emas yang kaya dengan serat. Perjalanan anda penting, kongsi pertukaran buah kegemaran anda dan sokong orang lain di ruangan komen di bawah. Buah seterusnya yang perlu diberi perhatian, pisang. Selalunya dipuji kerana kandungan kalium, tetapi tahukah anda bahawa pisang mengandungi gula yang boleh menyumbang kepada bengkak dan melambatkan fungsi otot? Pisang kaya dengan kalium, yang mungkin kedengaran membantu. Tetapi kalium yang berlebihan, terutamanya jika diambil bersama ubat tertentu, boleh melemahkan otot dan menyebabkan kekejangan. Bagi mereka yang mempunyai masalah buah pinggang, pisang menjadi lebih berisiko. Kesukaran menapis kalium boleh menyebabkan keletihan otot dan kaki berat. Pengambilan pisang secara kerap boleh menyebabkan penahanan air, bengkak yang lebih tinggi, dan kaki yang lebih berat pada penghujung hari, terutamanya bagi warga emas. Jika anda sering berasa kaki berat selepas sarapan, semak sama ada pisang adalah sebahagian daripada rutin pagi anda. Soalan, adakah pisang tidak baik untuk semua orang? Tidak sama sekali. Setengah pisang sebagai snack, ditambah dengan kepelbagaian, sering membantu mengekalkan kekuatan. Cuba gabungkan pisang dengan makanan tinggi serat jika anda perlu memakannya, jangan makan bersendirian. Pisang sesuai dijadikan snack sekali-sekala apabila diseimbangkan dengan serat dan protein. Atau tukar pisang kepada avokado, lebih rendah gula, mineral lembut, tenaga stabil dan otot lebih selesa. Avokado meningkatkan pergerakan kaki dan mengurangkan bengkak, menjadikan berjalan lebih mudah dan pagi lebih bertenaga bagi ramai warga emas. Soalan, bolehkah saya mengisar pisang bersama buah lain? Ya. Gabungkan dengan beri untuk gula yang lebih rendah dan ambil dalam saiz hidangan yang kecil sahaja. Kongsi pengalaman pertukaran pisang anda di ruangan komen di bawah, bantu orang lain menemui apa yang sesuai. Ini adalah buah terakhir yang perlu dihadkan, ceri. Cantik dan sedap, ceri mengandungi gula yang tinggi dan serat yang rendah. Ini boleh menjejaskan keselesaan kaki bagi warga emas yang terlalu kerap menikmatinya. Pengambilan ceri secara kerap boleh menyebabkan masalah peredaran darah, bengkak, dan langkah yang berat bagi sesetengah warga emas. Soalan, bukankah ceri bersifat anti radang? Ceri masam membantu, tetapi ceri manis yang diambil berlebihan meningkatkan risiko gula tinggi dan bengkak. Warga emas yang menghidap diabetes atau sakit sendi akan mendapat peningkatan kaki yang lebih baik dengan memilih ceri masam dan hanya mengambil dalam saiz hidangan kecil. Tukar ceri kepada stroberi, lebih rendah gula, lebih banyak antioksidan, lembut untuk pencernaan, dan menyokong pergerakan yang stabil. Pertukaran dengan stroberi meningkatkan peredaran darah, mengurangkan bengkak, dan menyokong tenaga yang stabil semasa berjalan dan aktiviti keluarga. Soalan, adakah terdapat resepi ceri yang selamat? Cuba smoothie ceri masam, segenggam kecil bersama sarapan, atau campurkan dengan beri untuk hasil terbaik. Kongsi tip pertukaran ceri anda di ruangan komen, sokong komuniti warga emas kita yang hebat. Dan ingat untuk melanggan supaya sentiasa dikemas kini dengan tip kesihatan warga emas yang memberdayakan. Anda layak berasa kuat, mari terus berkembang bersama. Ingat, dengan mengelakkan hanya beberapa buah berisiko, anda boleh memulihkan kekuatan kaki, keseimbangan, dan tenaga untuk bertahun-tahun akan datang. Berikut adalah ringkasan 8 buah perosak, nanas, mangga, anggur, tembikai, oren, pisang, apel hijau, dan ceri.
Mengetahui apa yang perlu dihadkan hanyalah langkah pertama. Sekarang mari kita fokus pada buah terbaik yang anda boleh nikmati untuk kaki yang lebih kuat. Nombor 1. Beri strawberry, beri biru, beri hitam. Penuh dengan antioksidan dan serat, buah ini menyokong pemulihan otot dan gula darah yang stabil. Nombor 2. Cherry. Ia kaya dengan sebatian anti radang yang melegakan kesakitan dan mempercepatkan pemulihan otot. Nombor 3. Avocado. Unik di kalangan buah-buahan, kaya dengan lemak sihat, kalium, dan magnesium, kit pemulihan otot semula jadi. Nombor 4. Betik. Lembut untuk perut, kurang berasid berbanding sitrus, dan sumber vitamin C yang tidak mencetuskan kekejangan. Nombor 5. Per. Rendah gula, tinggi serat, dan lembut untuk otot yang letih, bagus untuk sendi dan peredaran darah. Nombor 6. Apel merah garis miring kuning. Kurang berasid berbanding apel hijau, ini adalah pilihan yang lebih selamat untuk snack harian. Nombor 7. Plum. Rendah gula, penuh dengan antioksidan, sempurna untuk menyokong otot semasa hari yang aktif. Putar pilihan buah-buahan ini untuk keselesaan dan tenaga kaki yang stabil. Anda akan menikmati kepelbagaian sambil menyokong tubuh anda. Sentiasa dengar tubuh anda. Jika mana-mana buah menyebabkan ketidakselesaan, tukar dengan buah lain dan perhatikan perbezaannya. Tubuh setiap warga emas adalah unik. Penyesuaian lembut yang dilakukan secara konsisten membawa kepada kekuatan dan keseimbangan yang berkekalan. Yang paling penting, raihkan kejayaan anda. Setiap langkah ke arah pilihan buah yang lebih baik akan memberi kesan yang besar dari masa ke masa. Terima kasih kerana menyertai. Kekal kuat, kekal berdikari, dan ingat, anda mempunyai kuasa untuk melindungi kaki anda setiap hari. Terus bergerak, terus belajar, dan terus menyuburkan tubuh anda. Perjalanan anda menuju kaki yang kuat akan terus bertambah baik. Jangan lupa tekan langgan untuk mendapat suntikan mingguan ilmu dan dorongan kesihatan warga emas.